Mak Yah, comel awet Rifki tu. Ish, sanggup mari dari jauh sebab nak jumpa tu. Kalau kita Mak Yah, tak lepas dah tu. Budin, Rifki ada cerita apa-apa tak pasal Sarah kat kamu? Mesti kamu selalu kongsi cerita dengan dia kan? Ish, kawan-kawan kau Mak Yah, kongsi-kongsi kau, duit pun kongsi. Tapi pasal ni memang kita dah Mak Yah. So, diam kau, cakap telefon eh. Halo. Assalamualaikum. Sabina. Aku ada basah, takkan aku ada momong. Tapi aku nak balik dah. Dah ada buat apa pula? Dah ada apa lah, sekejap lagi aku pergi dengan momong. Mu ni bab masa nombor satu kok. Sabar. Baik. Waalaikumsalam. Pemung Buding. Sekali menyemak Buding kalau artis dalam TV Buding. Hish. Brad Pitt tengok pun nangis dek ni. Tak sabar aku. Nah, mana hubungan Rifki dengan Sarah? Sarah tu perempuan tak baik. Mana yang nak tahu? Dia perempuan liar. Dia macam perempuan tak elok lah. Sosial. Mana yang tahu benda-benda gini, ha? Kalau aku cakap kat kau, mesti kau tak percaya. Kau tengok ni. Mana yang dah dapat gambar-gambar gini Teruk kan? Aku tak tahulah. Kenapa lah Abang Rifki tu boleh suka sangat dekat si Sarah tu? Abang Buding pun tak tahulah nak khabar guana. Abang Buding ni kalau boleh, nak Abang Rifki tu bahagia kan? Dah lah, kau pergi balik lah. Malaslah kau ni. Aku tengah serabut ni. Bila aku tengok muka kau lagi, aku serabut.